Hai, saya Dini, wartawan cilik TV PSS Kupen. Kita sudah sampai di Pekalangan MBS. Berada di dalam kedai MBS. Sini juga ada perabot untuk kegunaan sekolah. Kita di bahagian stationery. Saya akan membantu Cikgu Razia untuk memilih hadiah nilam terbaik pertengahan tahun. Jom! Wah, banyaknya barang-barang kat dalam bakul ni. Barang-barang ni untuk apa, Cikgu? Ambil dari kedai ni untuk sampaikan hadiah nilam nanti kat sekolah untuk tahap 1 dan tahap 2. Oh, Cikgu, saya ada lagi satu soalan. Boleh saya tanya? Cikgu, kenapa Cikgu berminat untuk belanja di sini? Kenapa tak tempat lain? Cikgu suka belanja di kedai MBS ni sebab barang ni banyak pilihan dan jadi tempat dengan cikgu pun dekat, tak sibuk. Jadi cikgu sukalah datang beli kat sini. Senang, mudah. Dan layanan staff ni pun bagus. Terima kasih Cikgu atas penjelasan sebentar tadi. Sekarang kita akan berjumpa dengan supervisor MBS, Puan Najia. Jom! Puan, berapa lamakah Puan bekerja di sini? Hampir 3 tahun. Puan, bagaimanakah sambutan pelanggan di kedai buku ini? Sambutan dekat kedai ini sangatlah baik, terutamanya daripada pelajar dan juga ibu bapa. Terima kasih Puan atas penjelasan sebentar tadi. Sekarang kita dah nak pulang. Terima kasih semua. Sekian, terima kasih.